pintu surau tu terbuka. Lepas tu nampak anjing masuk. Anjing masuk dalam surau. Sedangkan dalam kelang tu memang anjing tak ada. Tak ada apa pun. Pintu depan tertutup. Pintu belakang ni, pintu yang belakang memang terbuka. Hai guys, selamat datang semula ke Cerita Hantu. Kisah yang kau tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiri. Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang semula ke Cerita Hantu Kisah yang kau tak tahu daripada K Studios. Dan bersama dengan anda ini tak tahu kan, host anda iaitu Kai. Hai semua, apa khabar? Sihat ke? So kepada mereka yang belum menonton lagi episod lepas, kau boleh tonton di page K Studios. Dan kepada mereka yang baru saja hadir ke K Studios, hai guys, jangan lupa untuk subscribe, turn on notification dan share video ini kepada semua rakan-rakan senam sikas anda. Okey, untuk episod kali ini Kai pergi jauh gila untuk jumpa dengan individu ni. Alhamdulillah dia meluangkan masa untuk bercerita pada hari ini. So tanpa melengahkan masa, Kai pun tak sabar dengan cerita dia. Mari kita memperkenalkan guest kita untuk hari ini. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera lah. Okey, saya Rozi Akira dan boleh panggil saya Akira ataupun Rozi. Saya adalah kenalan Kai . Saya sangat berterima kasih sebab dia datang jauh untuk berjumpa saya untuk mendengar kisah-kisah seram saya ni lah. So boleh kot sama-sama kita dengar. Baiklah, Abang Rozi. Sihat, Abang Rozi? Sihat? Sihat. Apa khabar? Khabar baik. Dah makan dah. Tenang bang, jangan gemuk sangat. Okey, tak apa. Okay bang, so selama ni kita borak bang saya tahu yang abang ada banyak gila pengalaman seram yang abang cerita dengan saya. Ya. So macam sayang kalau saya tak sharekan saya dengan saya punya penonton-penonton setia K Studios ni. So bang, hari ni cerita pertama apa yang abang nak sampaikan dengan semua pendengar-pendengar setia saya? Okey, hari ni saya akan ceritakan pasal saya bekerja di Kelang di tempat kerja lama saya. Apa yang berlaku semasa saya bekerja tu, selama saya bekerja di Kelang Tayar. Oh, Kilang Tayar Ya. Oh, gila. Okay guys, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita dengarkan tu cerita yang pertama. Okey guys, hari ni saya nak cerita macam mana pengalaman saya kita terjumpa dengan benda-benda mistik ni lah. So kisah ni berlaku semasa tahun 2012. Masa tu first time saya masuk di tempat kerja saya ni. Benda ni berlaku semasa saya first masuk kat Kelang tu lah. Okey, masuk dia macam dulu-dulu ni orang kata kalau kita masuk kat tempat baru ni kita kena beringat. Macam tu lah orang kata, kita kena beringat. Bila kita masuk tempat yang kita tak tahu ni, kita kena pasti akan ada macam orang kata macam mana nampak macam benda tempat baru. Ya. Kita pun kadang-kadang bila masuk Kilang ni kita macam dengar macam baca cerita kan. Tapi kadang-kadang kat kelas sendiri ni mungkin ada, mungkin tak ada, kita pun tak tahu. Okey. So masa abang start kerja tu tahun berapa bang? Abang start kerja tu masa tahun 2012. Ya, 2012. Lama dah, 13 tahun dah. Ya, 13 tahun sana. Katanya benda ni berlaku semasa abang dah masuk bekerja situ. Abang start kerja dalam masa seminggu. Okey, masa seminggu tu Kelang tu dia memang sunyi. Sebelum masuk Kelang tu pun memang banyak cerita yang abang dengar lah. Selain tu kawasan tapak Kelang tu, bahagian yang abang kerja tu, section abang tu
kawasan tu ialah tapak padang bola. So dekat situ sebelum ni dengarlah cerita patah lah apa ke, patah terseliur lah, banyak macam lah kejadian kat padang bola tu. Dia terjatuh secara tiba-tiba ke macam mana? Dia macam orang kata tiba-tiba lah. Maksud dia bila kita main pasti ada. Orang patah Memang kaki, akan ada lah. Ya, memang akan ada. Lalunya satu lagi kawasan Kelang tu dulu tu macam payah. Kawasan hutan-hutan lah. Sebab tu lah benda-benda tu orang kata banyak lah orang kata. Dan ni kita nak, orang kata nak tak percaya pun tak boleh. Kan orang kata sebab betul. jin setan ni memang ada. Benda-benda ni kadang-kadang dia macam merupa orang kata. Dia main, dia uji kita macam tu lah. Betul. Ya, sebab benda tu kita berkongsi alam kan. Ya, betul. Okay, so benda ni jadi masa abang dah masuk bahagian tu lah, bahagian section tu orang panggil combi line. Ni bahagian dia ada section, banyak section kat combi line tu maksudnya abang kerja abang sebagai apa kat situ? Abang masa tu abang first masuk abang sebagai operator. Operator pengeluaran lah. So kat situ kawasan tu dekat Kelang tu combi line ni adalah satu mesin yang sangat besar. Panjang. Macam satu mesin yang panjang gila. Ya, panjang gila. Dia mesin tu bila nak beroperasi kena ada 6 orang operator. Bahagian depan, bahagian tengah, bahagian belakang dan ada lagi bahagian lain-lain lah. So abang di bahagian depan. So masa first abang masuk kerja tu semua okey. Okey, berjalan lancar. Tiba-tiba pada hari abang kerja shift malam. Shift malam akan start masuk pukul 11. Time tu kami sedang berkumpul lah. Kumpul depan, duduk bersembang, borok. Lepas tu orang cakap tiba-tiba masa dah start kerja tu, dah masuk dah, lepas borok tu semua dah nak start jalan mesin lah. Tiba-tiba kami selalu 6 orang kerja. Tapi hari tu macam nak cakap seorang operator tu lambat masuk. Kini masa tu manpower tak cukup untuk 6 orang tu lah. Ya, seorang masuk tak cukup, semua dah bagi tahu dia lewat masuk. Dia masuk cuma lambat lah. Ya lambat lah. Okay, so masa tu abang duduk depan. Tiba-tiba abang nampak operator yang datang lambat tu dah datang. Dia main jalan. Dia jalan di bahagian depan tempat abang tu. Dia tengok muka abang. Dia tengok, dia jalan. Muka sama dengan dia kalau orang Kedah kata dia sintin seluar. Dia lipat seluar tu. Dia jalan. Abang tegur Apit, main lambat ni. Macam tu lah. Lepas tu dia tak cakap apa. Dia jalan depan. Okey. Lepas tu mesin pun tengah jalan lah. Lepas tu abang tanya leader di depan lah. Apa pasal tak jalan lagi? Lepas tu leader tu bagi tahu. Dia kata Apit tak main lagi. Masuk dia. Tapi tadi abang nampak dia? Ya, nampak dia lalu. Okey. Memang nampak. Memang depan mata abang. Ada saksi dalam situ. Member abang. So kiranya abang tak nampak seorang lah. Ya, kami masuk dia macam spontan tau. Kita duduk. Kita macam Apit baru main lah. Kau ni tengok macam tu. Pi. Okey, itu abang tanya, leader, apa saya tak jalan mesin? Lepas tu dia cakap Apit tak main lagi. Ini dia orang kata permulaan benda-benda tu. Kira ajar itu benda tu dah nak ni lah. Dia nak macam nak uji kita. Ni kira macam gangguan pertama lah. Ya, gangguan pertama first. Lepas tu lepas dalam berapa minit dia baru main masuk paskat. Dia main dengan pakai jaket. Dia kata dia awak tak jalan mesin, aku main lambat sah. Macam tu lah cakap. Lepas tu first tu rasa macam pelik Kelang ni. Kita dah rasa lepas tu yang member tu, partner tu, dia dah ajar lama dah situ. So dia kata benda ni biasa je lah. Aku pun nampak. Dia kata biasa dia kata benda biasa. Dia kata benda aku dah nampak tadi. Nampak je. Nampak. Dua-dua orang dah nampak. Dia kata benda biasa lah. Nanti akan nampak lagi benda-benda ni kan. Benda ni dah berlaku. Okey, lepas tu kira untuk hari yang pertama tu dah settle dah lah. Lepas tu main dah masuk hari kedua. Abang ni suka masuk kerja awal satu. Kalau pukul 11 tu, kira sebelum pukul 11 tu abang dah datang. Okey, masa tu kira kalau main awal tu memang sunyi lah sikit. Nak tekak shift tu kadang-kadang ada operator dah balik dah, jadi sunyi. Yang ni berlaku, yang ni agak seram ke ni. Yang ni berlaku masa
time tukar shift juga, duduk bahagian depan tu juga. Bila duduk di depan tu, abang nampak satu lembaga hitam besar. Memang serius, real. Dia tak nampak mata, dia tak nampak tubuh badan. Kita nampak macam just ketul hitam besar. Allah Akbar. Memang hitam besar. Sebab situ selalunya sebab Aduh. benda ni dia dia hitam besar. Dia berbulu. Macam bulu, macam orang kata King Kong. Benda tu berbulu. Dia duduk berdiri. Masa tu operator dia tengah sembang di depan. Okay. Masa tu abang seorang nampak. Tengok. Ya solid. Masa tu mungkin dia nak uji kita sebab kita ni orang baru masuk. Orang baru masuk kan. Salam kenal. Saya kenal. Lepas tu tengok, berapa ni? Lepas tu tengok bayang kot. Tengok tepi kanan. Tak duduk pun. Lepas tu duduk tu. Okay, dia duduk lama. Lepas tu masa tu mesin dah nak jalan lah. Operator, partner abang ni dia masuk tandas. Kalau maksudnya abang duduk depan seorang. Masa tu shift dah tukar dah. Jadi depan tu tinggal abang seorang lah. Abang tu tengok dia duduk macam kita nampak kalau tahu tak pokok nyok, pokok kelapa ni. Kalau kena panas petir tau, panas kilat tu, dia akan jadi daun dia akan jatuh ke bawah. Dia macam tu lah. Maksud dia macam dia memang bongkok lah. Maksudnya dia macam dia tegak. Okay. Tapi kita nampak macam seketul yang tu kan. Besar lah nampak macam tu. macam bulu. Dia tak nampak macam orang cakap macam mana? Macam real betul. Bukan. Dia nampak macam tahu kabus. Macam asap lah. Asap dia hitam. nampak. Dia Lepas tu macam abang kata, tak apalah, tak ada apa kot. Tapi benda tu masih ada lagi. So benda tu dekat mana? Depan mesin abang ke macam mana? Sebelah depan mesin. Okay, abang menghadap sini. Okay. Dia duduk di sana. Allah. Maksud dia memang akan tengok Sebab daripada tepi kita kan. Ya. Situ pula lampu situ dia tak panggil terang sangat. Dia nak macam suram. Okay, lepas semua dah ni dah nak start jalan, benda tu macam mai. Allah. Jemai tu macam angin tau. Aduh. Jemai kuat. Masa tu abang kalau kat sana orang panggil lining. Lining macam kain lah. Dia gulung untuk masuk getah tu. Dia akan gulung lah. Linen Macam ni. Dia mai tu kena kain tu terbang tau. Kalau betul-betul orang kata bukan benda ni. Sebab pintu kelang tu je jauh. Tak mungkin lah angin kuat tu boleh mai. Dan tak ada benda yang boleh membentukkan bayang-bayang yang besar tu, betul tak? Jemai kain tu yang abang duk pusing tu naik atas muka. Ya Allah. Dah lah sorang-sorang lah tu. Ya, lepas tu abang astagfirullahalazim, Allahu akbar. Tu abang tengok tak ada apa. Lepas tu abang tahu ni sebab abang pun biasa kena gangguan ni dari kecil kan. So dia kata tak ada apa kot, baik piah. Kita nak suruh kenal. Start tu lah lepas pada kejadian tu. Masa abang shift malam juga, masa tu shift petang. Lepas kejadian tu sehari, esok tu malam abang balik naik motor. Masa tu balik malam, shift malam ke 11 lah. Nak sampai rumah mungkin dekat pukul 12 macam tu lah. Masa tu lah abang kena tolak jatuh pada motor. Maksudnya daripada rumah tu bawa motor, kita tak tahulah tahu benda tu ke atau benda lain tak tahulah. Tapi kejadian tu jadi selepas hari daripada tu. Masa tu shift petang balik malam. Masa bawa motor tu sampai satu kat Bonggol tu macam ada benda tolak. Jatuh sorang-sorang. Tak ada angin, tak ada ribut, tak ada apa, rasa macam betul lah. Ya, tak ada apa. Habis abang masa tu okey lah? Cedera tak ada sangat lah. Semua macam dia tolak tu, dia macam just cushion tu lah. Dia tak kuat. Jatuh, akak motor balik, tengok sebelah tu ada pokok yang kan macam ada rambut tu. Apa yang abang lupa apa tu. Dia macam daun dia jatuh ke bawah lah. Dia macam akak dia teratas, dia turun. Okey. Macam tu lah. Lepas pada tu abang bawa motor dekat nak sampai rumah tu. Time tu lah abang pernah bagi tahu. Abang dengar budak-budak main dekat garden tu. Dengar tengah malam mana ada orang nak main. Garden maksudnya? Ke 1-2 depan rumah. Dekat rumah abang betul. Allahu Akbar. Dengar lah budak bercakap. Dia gelak. Duk dengar. Dang. Atas dia punya tu lah. Kat garden tu. Abang slow. Okay, tak ada. Lepas tu abang kata, biar pergi lah. Benda tu dia tak ganggu kita. Sudahlah. Macam tu lah. So gangguan tu tak berhenti sampai kilang lah. Daripada kilang. So kilang bawa sampai ke rumah? Ya, dia ganggu.
Lepas pada hari tu dia jadi macam dia akan berterusan. Sehari tu kalau tak sehari mungkin 2-3 hari dia akan jadi juga. Allah. Dia akan jadi juga. Mesti ada. Ya. Oh. Lepas dalam abang Jos tu dekat 3 bulan baru dia kuih pelan-pelan, tapi dia akan jadi juga. Kadang-kadang tu akan jadi juga lawan Ya, dia lama akan lah. jadi juga. Okey, kalau yang paling seram sekali, yang ni yang memang yang paling bagi abang paling seram lah. Yang ni kejadian tu lepas dalam abang kerja dalam setahun ke 2 tahun lah. Tu jadi dekat dalam surau. Masa tu lepas sembahyang isyak, pergi isyak tu dah lewat dah lah. Macam malam masuk ke sebelah. Kami tak sembahyang kat rumah main-main tu dalam ke sebelah tu. Ke 12 tu kami baru nak solat lah. Kadang-kadang macam tu. Duk tunggu tu, duk rehat lah sat dalam surau. Tiba-tiba pintu surau tu terbuka. Masa tu tak ada orang, kami tutup lampu, dah rehat kan. Pintu terbuka, nampak anjing masuk dalam surau. Anjing besar. Anjing? Warna? Hitam. Dia memang hitam. Selalunya kalau orang tua-tua kata kalau dia jumpa anjing, ni dia orang kata tak tahulah, jin tanah. Kira macam dia menyamar lah. Dia macam dia merupa. Lalu kalau anjing ni benda-benda lagu ni kadang-kadang kita dah macam macam tu. Tu lalunya benda-benda ni lah. Dia orang kata kalau dengar tu ni jin tanah ni. Lalu kawasan-kawasan ni lama macam tu kan. Abang pun dengar orang, kita nak percaya 100% kita tak tahulah benda ni kan. Jadi macam tu lah. Jadi abang masa tu duduk balik relax dengan member bang. Pakcik tu seorang duduk dengar pintu surau tu terbuka. Macam orang tolak. Lepas tu nampak anjing masuk dalam surau. Sedangkan dalam kelang tu memang anjing tak ada. Tiba-tiba ada satu. Mana ada anjing dekat dalam kelang. Dia masuk, dia jalan slow lah. Tak masa tu abang buka mata, nampak lembaga hitam lah, merupai anjing tu. Dia berjalan dari pintu belakang surau tu, dia keluar ke depan. Pakcik sebelah tu nampak, dia pun tengok. Dia kata, nampak tak? Nampak lembaga macam menyerupai anjing lah. Keluar. Lepas tu dah start je keluar, kami buka lampu, tengok balik, tak ada apa pun. Pintu depan tertutup, pintu yang belakang memang terbuka. Dia keluar pula, buka belik tandas lah, takut ke anjing masuk kan. Tak ada. Aduh. Dalam surau. Macam mana sebab pintu belakang tu memang terbuka lah kan. Ya. Tapi pintu depan tu tutup. Ya. Halimunan barangkali. Tak tahu. Tak tahu lah. Tu lah, kalau yang pengalaman kat tempat kerja tu sebenarnya banyak. Contoh dia banyak. Tu masa abang operator. Lepas abang jadi labor trainer ni, tu pun kejadian tu jadi juga di bahagian panel. Abang ditindih. Dia kena tindih. Tindih masuk macam mana? Masa duduk rehat, tok badan. Tiba-tiba macam benda tindih. Rasa berat dia. Berat nak. Tak boleh, dia macam ada orang tekan. Mata tak boleh buka tau. Mata dia macam ni lah. Macam ada orang main pekuk mata macam tu. Masa tu kat panel atas abang, masa tu orang kata engineering ni dia tengah repair. Kita duduk tunggulah sebab kita labor trainer, kok ada benda-benda baru. Kita nak belajar lah kan. Macam tu. Duduk. Dia tindih. Allah Allah. Jadi kelam kita nak tengok. Masa tu nak pegang handset jatuh. Kok jatuh. Yang tak lumpuk benda apa ni. Kan? So, benda macam ada benda dia tekan lah. Nak capai handset tu tak dapat kan. Lepas tu buat macam mana nak cakap lidah jadi kelu, baca ayat kursi tak boleh. Lepas tu azan slow dalam hati lah. Dalam pula Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu dia boleh mulut tu kita baca duk capai lah. Mata tak berani buka. Takut nampak depan mata kita. Masa tu pun malam kau. Tapi mata apa memang tak boleh nak buka pun kan. Tak boleh, memang tak boleh. Jadi kelam macam ada orang tekan. Pegang handset, kita kata hari ni nak jadi apa jadi. Nak buka handset tengok benda apa depan mata. Tak ada. Lepas kita buka, okey ringan balik semua. Macam tu lah. Lepas tu memang kalau ikutkan tu, kalau jadi tu macam Kai boleh rasa memang. Saya pernah sekali lah kena tindih. Sekali saya pernah kena lah. Masalah abang sandak lah. Selalunya orang tidur baring lah. Ni kita sandak ni. Dia main je macam duduk kat kita tau. Dempet tau. Yang tu je. Uish, apa ni? Faham. Macam tu lah. Itu orang kata kejadian dekat sini. Sebab abang jadi benda-benda lagu ni, tak tahulah kemungkinan dari kecil benda ni dah jadi kat abang lah.
So kemungkinan kita jadi, bukan kata nak kata kita berani, kita pun takut tak mau nak tengok. Cuma kata benda ni dia nak uji kita, dia nak tunjuk kat kita. Betul. Bukan orang kata hang ni betul lah. Bukan, kalau dia kita tak mau tengok. Ada orang kata macam like, benda ni rezeki. Atau orang kata betul sebab kita tak nampak benda yang di sebalik mata yang disorok kan. Tapi yelah, kalau dikatakan secara jujurnya, janganlah. Kalau pun tak nak lah tengok. Kita minta simpang kan, abang tengok lah. Janganlah. Ya, betul. Terima kasih lah. Tak apa. Begitu lain. So itu pengalaman kerja abang lah. Ya, kalau Uish, dahsyat betul bang. Lain macam dia punya ya, nak memperkenalkan diri tu. takut lah. Benda ni pun bukannya berlaku kat abang saja, dekat operator lain pun pernah jadi juga. Ada tak kejadian yang macam sampai tahap di mana ada yang macam histeria? Yang histeria ni, yang demam ada lah. Yang histeria dan berhenti kerja ada dekat kawasan Kelang tu. Apa cerita yang tu? Contoh yang demam ni macam tu juga, partner juga tapi shift lain. Dia duduk bahagian depan juga. Dia tengah buat proses tu lah, lining tu, gulung tu. Tiba-tiba dia nampak macam abang bawah. Dia nampak macam bulu besar. Tapi benda tu, benda tu dia tengok bahagian operator yang depan. Dia tak kalih. Maksud dia macam mana membelakangkan lah. Ya. Okay. Lepas tu dia tengok benda pun, tiba-tiba benda tu kalih. Esok tak main demam. Dia kata dia nampak macam kingkong besar ni dah. Lalu benda yang tu ke bahagian depan. Kalau bahagian belakang pula dah, depa cerita lain pula, di bahagian male tu untuk kita adu getah tu, depa akan selalu dengar budak-budak gelak. Nampak budak-budak berjalan kawasan tu. Banyak. Kalau cerita operator ke orang-orang lama tu, memang depa akan cerita pengalaman macam-macam kat Kelang tu. Pernah tahu tak tempat yang kilang tu dibina ke, sejarah dia ke, ada apa-apa? Dia semua kalau ikutkan tu payah, kawasan payah lama ni orang tahu ni. Mungkin maksudnya tempat tinggal diorang Ya, yang mungkin. pun dicerobohi oleh manusia Mungkin kan. zaman-zaman dulu depa suka macam bila depa apa-apa depa suka buang di situ. Benda-benda tak elok kan. Bila kita buat benda ni, dia akan jadi berlaku lah. Nah, kita pun tak tahu apa-apa kan. Ya, betul, Kita just membangunkan. Diorang pun tak tahu. Oh, faham. Hush. Ni kena dekat kita yang beragama Islam. Ni kena dekat kaum Chinese. Ni yang macam ni pula ni mak. Yang ni tempat kerja juga lah ni. Ya, tak jauh. Ni first time Chinese bagi tahu dia nampak hantu. Alah, Dia weh. supervisor. Okay. Dia main shift malam. Dia kata dia pipi jalan dekat area Kelang tu, tiba-tiba dia nampak perempuan rambut panjang. Lepas tu dia tulis resign pun, dia bagi tahu kata dia nampak hantu dalam Kelang. Oh lah. Masa tu dia kerja malam lah. Dia tengah round lah tu. Dia berhenti kerja, dia resign sebab dia nampak hantu. Tapi bos macam ni tak pening kepala bos tu. Maksudnya okay, jadi sekarang ni kejadian macam gangguan dekat kilang tu kan banyak. So ada tak macam staff yang pernah pergi komplain kat bos ke, bagi tahu ke? Tapi Macam contoh macam ni dia tulis lah kan, kenapa dia resign kan. Okay. Macam ada tak staff operator yang pergi komplain ke? benda ni memang ada bagi tahu, tapi benda tu dia pakai kata benda biasa. Benda tu dah biasa dah. Orang mana yang kerja situ dia akan tahu, depa semua akan biasa kena ganggu. Sebab yang dulu trainer saya masa abang baru masuk tu, ada trainer seorang nama Pak Lang lah. Kita panggil Pak Lang dah. Nama sebenar. Pak Lang ni dia biasa cek dia naik atas bangunan tu satu misi. Dia naik atas, dia nampak duk kangkang. Allahuakbar. Duk kangkang depan dah. Tapi orang dulu tu ilmu banyak sikit. Dia tak takut lah. Tak apa. Yang kacau aku sudah. Aku main yang kacau aku. Terjolok lah. Macam tu lah. Ternampak lah. Nampak lah. Uish, apa ni? Dia dah. Aduh. Macam tu. Lain macam lah Uish. Dia banyak. Memang banyak. Sangat. Kalau nak bagi tahu kisah kat Kelang memang banyak lah. Sampai ke pagi. Okay, saya nak satu lagi kisah pasal kilang. Lepas tu kita nak move on ke cerita yang seterusnya pula. Okay. Satu lagi. Pengalaman yang abang tak boleh lupakan masa kat kilang. Okay. Yang ni berlaku shift malam juga. Masa ni masuk awal juga. Masa tu abang nak pergi ambil, orang panggil pellet besi. Tengah nak bawa forklift pergi bahagian belakang, bahagian scrap punya lah. Bawa tu. Masa tu hujan nyai. Dia main slow hujan. Jadi macam sayu. Bawa pergi belakang tu. Tengah angkat pellet besi ni banyak dalam 3-4 tiba-tiba macam nampak anjing juga.
Dia bawa nak letak tu. Dia main anjing tu lompat atas pelet jatuh satu. Pum 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 pum. Aduh. Nampak anjing besar. Dia main lompat je lonsok atas tu. Ayam kena apa? Dia jatuh tu kena macam kawasan ayam. Pum mocik kena muka. Abang nak apa? Gelak lah. Jangan duk kacau aku lah abang. Nak lalu. Itulah. Satu lagi. Memang real. Dia anjing yang sama abang nampak kat surau tu ke? Hantu tak pasal sebab macam dia memang nampak gelak lah. Nampak macam bentuk anjing tu ni. Dia nampak kita nampak 4 kaki, dia lompat, jatuh. Berbeza bangun biasa paling yang ni pun je orang kata agak seram. Dia ni baru masuk. Dia mentor ni kira macam bos kan abang. Dia senior lah. Senior lah. Dia baru masuk. Dia pun tak percaya macam tu ni. Alah. Tapi bila masa tu machine breakdown, dia pergi repair, dia pergi dekat tu apa cooler ayak apa ya? Minum tempat peti ais tu. Yang ada ayak panas, ayak sejuk tu. Ya. Oh, water filter. Situ. Okey, kat Kuku water lah senang cerita. Ya, water filter tu, sini water filter, sini cermin. Office, cermin kosong. Belakang ni dia ada macam rekin barang. Dia minum, dia tengok kat cermin tu, dia nampak orang perempuan duduk berdiri dekat rekin. Dia tengok cermin. Dia minum. Dia kata tu, nampak perempuan ni duduk berdiri kat rekin. Sedangkan shift malam mana ada perempuan. Masa tu operator perempuan mana ambil lagi. Dia nampak berdiri. Lepas tu je kali tengok tak ada. Bila tengok cermin ada. Malam tu dia nak repair, jadi tak repair. Tunda. Astaghfirullah. Dia masa tu dia dah contoh dah, dia naik atas pun masa dekat panel tu dia macam orang kata ada benda duk main-main ada. Dia main sini, dia tengok ke sini, ada orang tengok ke sini. Dia ingatkan Pak Gad, tengok sini je nampak. Tengok ke ni nampak ke sini. Jadi dia macam dia main duk tengok macam tu. Dia main contoh kat bang kata, dia pun kena kacau kok. Banyak orang memang ada pengalaman. Memang tipikal lah. Sebelah mesin air mesti ada cermin. Ya, memang ada. Pelik betul aku. Sini macam ni. Cermin. Jalan tu dia kosong tau. Macam jauh mata kita memandang. Hallway lah, hallway. Nampak nampak. Memang akan nampak. Kalau nak je dia kata daya main masuk si malam kan. Ya Allah, aku pengalaman kat hilang dahsyat ni bang, pengalaman abang ni mahal ni pengalaman. Yang tu dekat Kelang lah kata. Berapa tahun abang kerja bang? Kat 13 tahun. Lama dah bang Operator 3 tahun, 10 tahun lagi sebagai labor trainer. Naik pangkat lah akhirnya. Abang berhenti sebab apa bang? Atau Malangan. Allah. Malangan. Tak boleh Tempat tu tak ada masalah. Sekarang ni abang menyaga lah. Ya, abang betul. Betul. Okay guys, kalau korang datang Kedah, boleh google nasi lemak Konoha. Ya, boleh. Sedap ni. Ya Allah. Boleh Google, ada Google je. Google je, mesti jumpa lah kat mana, jangan risau. Okay bang, cerita pertama pasal hilang. Oi. Ya Allah, tak boleh bayang lah. Okay, tu pasal hilang. Ya. Okay, cerita yang kedua ni bang. Ni dah. Yang pertama ni dah panas ni. Ya. Okay, cerita yang kedua ni, pasal apa? Okay, yang kedua ni abang cerita memang abang cerita jugalah. Dan jangan abang cerita. Stop ni. Tapi abang cerita ni benda ni jadi masa abang kecil. Tu malam kedua dia start beritahu. Dia kata apa saya dekat bumbung ni bunyi. Mak abang jaga. Makcik tadi ada makcik masuk je lah. Mak kita panggil mak masuk lah. Dia tak masuk kan. Lepas tu dengar baca orang baling pasir. Perang.